Okey guys, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Nazim jual kereta guys. Hari ni ada kereta baru sampai Total semua ada 14 unit guys. Showroom saya macam biasa di Bandar Baru Bangi Section 10. Orang boleh search Sinar Auto. Nampak? Okey, kereta-kereta ni semua baru sampai Tapi walaupun kereta ni baru sampai daripada Jepun, walaupun kereta ni baru keluar port, semuanya loan dah approve Semua loan dah approve. Nampak? Walaupun kereta dekat Jepun, customer dah masuk booking, submit loan dah approve guys. Tengok berapa trustednya kita punya company. Ini kita punya lori Kalau korang nampak dekat highway, inilah lori kita sendiri. Bukan lori orang lain Ni lori kita sendiri. Korang boleh tengok dekat situ. Zoom sikit. Nampak? Easy Care guys, Easy Care. Kita pun pakai warranty Easy Care Easy Care. Alright. Korang boleh datang dekat Sinar Auto ni guys. Korang boleh datang dekat Sinar Auto ni. Ni. Walaupun sebelum ni showroom kosong, hari ni kita nak fullkan balik kita punya showroom. Nampak? Malam-malam pun kita punya team buat TikTok live. Ini semua kereta yang ready Kita ada kita ada shooting brake, kita ada FL5, kita ada kita ada M3. Okey, kita ada M3. Kita ada A1 pula. Kita ada A180. Kita ada 118i BMW. Kita ada GLC 43. Yang ni tahun 2019. Ni tahun 2019. Alright. Kita ada A180 hatchback. Ni A180. Ni A180 hatchback. Yang ni BMW 118i. Sekarang kita banyak stok ni Ni tepi-tepi ni kebanyakan loan dah approve Yang ni pun dah sold. Yang ni pun dah sold. Okey. Yang ni tadi trip pertama. Kita malam ni total 3 lori 3 lori. Ni trip pertama dah sampai. Okey, yang ni yang ada dekat showroom lah. Alright, Pak. Sinar Auto guys. Apa-apa korang boleh roger saya di 0195682692 guys. Kereta MPV kita nak bagi warranty 8 tahun guys. Kereta konti kita nak bagi 6 tahun unlimited mileage, open workshop. Yang ni pun dah sold. Dah sold. Banyak dah sold. Tapi korang jangan risau, Alphard, Wildfire banyak stok FL5 kita banyak stok. BMW 118i kita banyak stok. 135i kita banyak stok BMW. Korang banyak pilihan. Korang boleh datang dekat showroom saya. Korang boleh cuci mata. Kita dekat Bangi ni ada 7 showroom guys. Kita banyak showroom. KL pun kita ada. Apa-apa roger saya guys. Nampak? Banyak banyak guys. Hari ni kita buat overtime sikit. Kita sambut kereta. Terima kasih yang mana sentiasa support saya. Ni kita punya uncle. Ini kita punya uncle dia busy semua kereta handsome guys. Kalau tak handsome saya tak jual guys. Harga memang boleh dengar punya tempat saya. Harga sekarang Alphard harga memang dah murah guys. Korang jangan risau. Alphard sekarang harga dah murah.
Ni kita punya big boss. Lagi buntung masuk, tak boleh lagi No. Dia paling busy dia paling busy. Ni paling busy lah. Masuk kepala? Memang kena masuk kepala. Oh. Okay guys, kita buat pusing-pusing. Semua kita sendiri, semua kita punya sendiri guys. Lori kita sendiri, warranty kita sendiri, AP kita sendiri. Kita tak ada ambil luar punya Semua kita sendiri guys. Sampai lagi satu lori. Nampak? Bukan saya nak cakap tipu Nampak? Sampai lagi satu unit lori guys. Tengok. Yang ni dia bawa lagi stok. Ada lagi balance 3 unit. Nampak? Ni lori sampai lagi guys. Welcome guys. Ada FL5 guys. Ada FL5 kat situ guys. Memang terbaik guys. Jangan malu, jangan segan guys. Terus support saya guys. Apa-apa pun terus call ataupun WhatsApp saya. Set satu hari appointment untuk deal tengok kereta. Kalau korang datang kalau korang datang secara mengejut, saya tak nak layan. Kalau nak test drive ke apa, maaf saya tak layan saya tak boleh nak layan korang. Okey, korang kena deal dengan saya satu hari awal untuk tengok kereta. Sebab bila korang bagi tahu saya satu hari awal, macam kereta dekat belakang sana, contoh kereta dekat belakang, saya boleh bawa ke depan. Jadi korang boleh test drive, boleh tengok kereta. Jadi puas hati. Kalau korang datang tiba-tiba datang mengejut, korang boleh tengok macam tu je lah. Korang tak boleh nak test drive. Ni saya punya Sifu Saya anak-anak je. Nampak? Tak ada dia, tak dapat apa-apa. Alright. Ni tengok. Buat live ke? Tak. Saya buat video untuk YouTube. Kita santai-santai di malam ni. Kita santai-santai. Nak beli kereta, beli kat saya. Kalau nak beli free gift, jangan cari saya. Saya jual kereta, saya tak jual free gift. Saya tak jual free gift saya jual kereta. Alright. Terima kasih guys. Bye bye.